Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya akan interview customer yang baru saja lepas buat rebonding. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Salah, sihat Alhamdulillah. Okey, boleh tak saya nak minta Puan perkenalkan diri and berapa kali Puan pernah datang kat Sling kat sini? Okey, hai, nama saya Najati. Saya rasa saya banyak kali dah lah. Boleh katakan regular customer jugalah dekat sini. Banyak kali dah datang sini, Alhamdulillah. Okay. Macam proses rebond tadi, Puan rasa okey tak sebelum dan selepas? Ya betul. Result dia cantik tak? Betul. Rambut kita lebih rapi lah lagi. Tak serabut, kemas lah. Okay, macam mana tadi? Hairstylist bagi penjelasan okey ke tak? Semua okey. Sebelum kalau nak buat apa-apa pun dia akan explain dulu apa yang dia akan buat dekat kita punya rambut. Okay, kalau macam proses tadi, Puan rasa lama sangat ke atau sekejap sangat ke? Macam mana? Tak ada. Sebab saya rasa semua sesuai lah dengan waktu yang kita nak buat, apa yang rawatan ataupun prosedur yang kita nak buat tu sesuai lah dengan tempoh masa yang ditetapkan. Alhamdulillah. Kalau macam bau chemical tu okey tak bagi Puan ke? Puan rasa terlampau macam tak sesuai dengan Puan, rasa pening ke macam mana? Sebelum ni saya pernah juga buat dekat salon-salon lain. Saya rasa chemical dekat sini bau dia okey, tak ada strong macam salon yang lain daripada sini lah maksudnya. So okey. Tak ada bau cucu-cucu hidung ke macam bau yang macam kuat sangat tu kan. Kuat sangat lah, tak pening lah. Kalau macam proses tadi yang dari A to Z, Puan nak rate berapa? Bagi 10. 10? Alhamdulillah. Okey, itu saja. Kalau hampa nak buat rebonding, hampa boleh je check kami di 017 406 2299. Kepada hampa yang nak luruskan rambut, hampa boleh je booking appointment melalui WhatsApp 017 616 2426. Bye.